Tempat saya petani campur cuka kayu ni dengan racun padi. Jadi apa kelebihan kalau kita campur cuka kayu dengan racun kimia? Jom kita tengok. So yang pertama, kebaikan kita campur cuka kayu dan juga racun kimia ni adalah dia dapat menjadi adhesif tambahan untuk melekatkan lagi racun kita dekat bahagian serangga dan juga bahagian pokok. So racun kita akan tahan lebih lama dekat pokok. So yang kedua kelebihan dia, dengan bau dia yang kuat tu, bau smoky tu, dia akan kurangkan lagi bau racun kimia tu. So kita akan lebih bau macam asap dan terbakar tu. Yang ketiga, dia dapat mengurangkan risiko untuk serangga kita untuk imun dengan racun yang kita sembuh tu. Sebabnya dia ada kandungan fenol dan juga asid yang dapat mengganggu sistem saraf dekat dalam serangga. Yang keempat, cuka kayu ni sebenarnya dia adalah salah satu racun organik untuk antifungal. Maksudnya masalah-masalah kulat dia boleh juga atasi. Jadi sambil-sambil kita meracun serangga, kita juga dapat mengawal kulat dia, tapi bukan betul-betul kuat sangatlah. Dia dapat mengawal saja. Yang kelima, kepada serangga yang jenis soft body, dia akan membuang lapisan dekat luar body serangga tu. Yang jenis lemah ni, so senanglah racun tu kena terus dekat badan serangga tu, dan racun akan cepat menyerap dekat badan serangga tu. Tapi ada banyak lagi precaution untuk kita campurkan cuka kayu ni dengan racun. Jadi kalau korang nak ingin terangkan dengan lebih mendalam, kalau kata apa syarat-syaratnya kalau kita nak campurkan cuka kayu dengan racun, supaya dia tak jadi teruk ataupun dia tak jadi efek yang lebih yang negatif, korang boleh komen dekat ruang komen yang korang nak tahu pasal ni. Kita akan buat part. Dan kalau korang nak dapatkan cuka kayu yang best, yang trusted, korang boleh check dekat beg yang disediakan.